Di sebuah pantai latihan tentera di Mesing, matahari memancar dengan terik dan menyengat. Bunyi ombak yang ganas menghempas pasir pantai yang panas bergema di udara. Namun, terdapat satu bunyi tempikan seorang lelaki yang menenggelamkan bunyi ombak itu. Kolonel Kamal dari Kor Marin mengaum seperti binatang buas. Makan ni. Kau suka sangat periksa hasil laut kan? Di bawah kakinya, seorang askar wanita berpakaian tempo tanpa tanda pangkat terbaring di atas pasir. Dua orang anggota marin memulas kedua-dua lengannya ke belakang, menekannya sehingga tidak boleh bergerak. Di tangan Kolonel Kamal terdapat seekor sotong gurita besar yang masih hidup dan menggeliat. Dengan senyuman kejam, dia menyumbat kaki sotong yang licin itu ke dalam mulut askar wanita tersebut. Lende yang menjijikan dan bau hanyir laut menutupi wajah wanita itu. Ratusan anggota marin yang mengelilingi mereka hanya mampu berdiri dalam kebisuan. Dalam kesunyian yang menyesakan itu, beberapa orang hanya mampu mengepal penumbuk. Tiada siapa yang berani melawan. Tetapi mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu maruah siapa yang sedang mereka pijak sekarang. Walaupun dalam penghinaan, mata askar wanita itu sedikit pun tidak goyah. Mata itu tidak dipenuhi kemarahan yang membara. Sebaliknya dingin seperti frus. Seperti laut yang tenang sebelum badai. Mereka benar-benar tidak tahu. Wanita yang mereka usik sekarang adalah Lieutenant Jeneral Datuk Seri Aisyah binti Razak, Panglima berbintang 3 yang digelar Dewi Keadilan dan pedang paling tajam Panglima Tentera Darat. Dan kemarahannya yang dingin bakal menelan seluruh pantai ini dengan api penghakiman. Markas Angkatan Bersama, Kuala Lumpur. Di sebuah bilik mesyuarat yang terasing sepenuhnya dari dunia luar, kesunyian yang aneh melanda, seolah-olah masa bergerak dalam dimensi yang berbeza. Hanya bunyi denggungan rendah pembesik udara yang kedengaran, dan udara sejuk mengisi ruang yang tiada sebutir habuk pun. Di hujung meja mahogani gergasi, duduk seorang tokoh bersendirian. Lieutenant Jeneral Aisyah. 3 bintang yang bersinar di bahunya bukan sekadar hiasan. Ia adalah pingat yang membuktikan betapa gigihnya dia bertahan di jantung organisasi gergasi bernama tentera dan bertanggungjawab yang dipikunya. Orang memanggilnya Dewi Keadilan kerana tiada rasuah atau penyelewengan yang terselamat di mana dia melangkah. Baginya, kesilapan prosedur adalah musuh yang lebih mematikan daripada peluru musuh kerana ia boleh membunuh lebih ramai askar. Dia tahu dengan pedih bahawa satu titik dakwat atau satu nombor di atas kertas berkait rapat dengan nyawa ramai anak muda. Di hadapannya kini terletak satu laporan yang baru dicetak. Pada kulit muka depannya tertulis laporan penilaian akhir bot pendaratan berkelajuan tinggi Naga Laut 7 dengan huruf tebal. Laporan yang dicetak di atas kertas berkualiti tinggi itu seolah-olah menjerit kesempurnaan. Setiap halaman dipenuhi foto berwarna dan graf data yang rumit. Dalam gambar, bot Naga Laut 7 membelah air dengan megah. Namun, dahi Aisyah berkerut sedikit. Jari jemarinya mengetuk meja dengan perlahan tetapi berirama. Itu adalah tabiat halasnya apabila keraguan mendalam timbul. Semua ayat dalam laporan itu hanyalah pujian. Mobiliti hampir sempurna, keupayaan operasi tanpa celah dalam persekitaran ekstrem terbukti, peningkatan 150% berbanding model lama. Ia seperti membaca risalah iklan kereta mewah. Terlalu sempurna sehingga tidak realistik. Peralatan ketenteraan adalah hasil kompromi. Jika anda dapat satu, anda perlu korbankan yang lain. Tetapi laporan ini menggambarkan Naga Laut 7 seperti senjata legenda yang memiliki segalanya. Dia menutup laporan itu sebentar dan menghirup kopi yang sudah sejuk. Rasa pahit berlega di lidahnya. Kenangan ngeri beberapa tahun lalu melintas di fikirannya. Kes rasuah topi keledar balistik. Di atas kertas, topi keledar itu mempunyai perlindungan sempurna. Tetapi dalam pertempuran sebenar,
Topi keledar itu gagal menahan sepihan kecil sekalipun, menyebabkan seorang askar muda mati sia-sia. Dia masih tidak boleh melupakan wajah ibu askar itu yang meraung di majlis pengebumian. Ketika itu dia bersumpah. Dia tidak akan membiarkan seorang pun askar mati kerana permainan kertas. Dia membuka semula halaman terakhir laporan itu. Di ruangan tanda tangan, terdapat dua nama yang jelas. Satu adalah milik Kolonel Kamal, Komandan Latihan Marin. Tanda tangan yang dicakar tajam itu seolah-olah menggambarkan sifatnya yang angkuh dan kasar. Dia terkenal sebagai penganut fanatik ketulinan marin dan sering merendahkan tentera darat sebagai budak pejabat. Dan di atasnya, terdapat tanda tangan Brigadir Jeneral Daud, Panglima Division 1 Marin, yang kemas namun bertenaga. Daud dikenali dalam tentera sebagai ahli strategi dan bercita-cita tinggi. Dia sangat benci jika ada cacat celah pada kejayaannya dan sanggup melakukan apa sahaja demi mencapai matlamat. Dia adalah tokoh konservatif yang sering menekankan kebebasan marin dan menganggap pemeriksaan dari tentera darat sebagai campur tangan asing. Kehadiran nama dua orang ini sahaja sudah cukup untuk menjatuhkan kredibiliti laporan ini ke tahap paling bawah. Mereka adalah jenis manusia yang sanggup memutarbelikkan kebenaran demi membungkus pencapaian mereka. Tiba-tiba, tablet keselamatan peribadinya di atas meja menyala. Satu mesej kecemasan yang disulitkan telah tiba. Pengirimnya adalah pemberi maklumat dalaman. Salah satu rangkaian maklumat yang dibina secara rahsia oleh Aisyah selama bertahun-tahun. Dia memecahkan kod dan membuka mesej itu. Mesejnya ringkas, tetapi isinya cukup untuk menghancurkan segala pujian dalam laporan itu. Jeneral, Naga Laut 7 adalah keranda. Enjin kerap mati semasa kelajuan tinggi. Banyak retakan mikro ditemui pada alur badan kapal. Terdapat bukti penggunaan alat ganti murah buatan luar untuk menjimatkan kos. Jika ia digunakan dalam pertempuran. Askar-askar kita seperti menaiki keranda terapung di laut. Tolong hentikan ini. Mata Aisyah menjadi dingin seperti ais. Jari yang mengetuk meja berhenti serta-merta. Nalurinya tidak salah. Ini bukan sekadar membesar-besarkan pencapaian, tetapi satu penipuan gergasi yang mempertaruhkan nyawa ramai askar. Rantaian rasuah gergasi yang melibatkan Kamal, Daud dan syarikat pertahanan di belakang mereka terbayang di matanya. Dia bingkas bangun dari kerusinya. Tiada masa lagi untuk duduk di bilik mesyuarat dan membelik kertas. Dia perlu melihat dengan mata sendiri. Keranda laut yang mereka dakwa sempurna itu. Dia menekan butang interkom. Suaranya keras dan dingin seperti besi. Sarjan Mejar. Respons serta-merta kedengaran. Itu adalah Sarjan Mejar Firdaus, pegawai pengiring setianya. Ya, Jeneral. Saya bersedia. Dapatkan segera salinan asal kontrak perolehan Naga Laut 7 dan semua rekod transaksi syarikat pertahanan berkaitan selama 5 tahun lepas. Kumpulkan pasukan penyiasat khas dan suruh mereka bersedia. Jangan bergerak selagi saya tidak beri isyarat. Faham, Jeneral? Akan dilaksanakan segera. Aisyah berhenti seketika. Matanya mengecil melihat langit biru di luar tingkap. Tidak lama lagi, perang berdarah akan bermula. Dan Sarjan Mejar. Ya, Jeneral. Suaranya penuh dengan tekad yang dingin. Sediakan sepasang pakaian celuring tempur tanpa pangkat. Samarkan sebagai anggota logistik yang paling tidak menonjol. Terasa nafas Sarjan Mejar terhenti seketika di hujung talian. Dia bertanya dengan hati-hati, adakah Jeneral berniat turun ke lapangan sendiri? Senyuman seperti ais terukir di bibir Aisyah. Saya nak pergi memancing. Nak tarik ikan yang sangat besar. Apabila Aisyah memutuskan talian, kesunyian berat kembali melanda bilik mesyuarat.
Dia merasakan berat keputusan yang baru dibuatnya. Ini bukan lawatan tapak biasa. Ini sama seperti menanggalkan 3 bintangnya sendiri dan berjalan masuk sendirian ke dalam sarang musuh. Satu langkah silap, seluruh kejaya tenteranya boleh hancur. Tetapi hatinya tenang. Kemarahan yang dingin menjernihkan fikirannya. Di matanya kini terbayang wajah 1000 askar muda yang bakal menggigil ketakutan di atas keranda terapung di tengah laut. Jika dapat melindungi mereka, 3 bintang itu boleh dibuang bila-bila masa. Tidak lama kemudian, kedengaran ketukan di pintu. Tok-tok. Bunyi yang tepat dan terkawal. Masuk. Pintu kalis bunyi yang berat terbuka dan Sarjan Meja Firdaus melangkah masuk. Di tangannya terdapat sepasang pakaian tempoh lipat kemas dan sebuah beg dufil tentera yang kelihatan biasa. Dia berhenti dan berdiri tegak di hadapan meja Aisyah. Wajahnya tanpa ekspresi seperti biasa, tetapi matanya penuh kebimbangan. Dia adalah antara segelintir orang yang menganggap Aisyah bukan sekadar ketua, tetapi pemimpin yang sanggup dia korbankan nyawa untuknya. Firdaus teragak-agak sebentar sebelum bersuara berat. "Jeneral, ini barang yang diminta." Aisyah mengangguk dan menunjuk ke arah beg dufil. Suaranya tetap tenang. Peralatan sudah disediakan seperti yang diarahkan. Pengesan retakan ultrasonik mudah alih, peranti perakam data samaran dan pemancar isyarat kecemasan. Semuanya disamarkan seperti barangan bekalan biasa. Firdaus meletakkan pakaian dan beg itu di atas meja. Dia tidak sanggup memandang wajah Aisyah. Dia cuba memujuk buat kali terakhir. "Tetapi Jeneral, tolong pertimbangkan semula. Ini terlalu berbahaya. Menghantar pasukan penyiasat rasmi adalah tindakan yang lebih betul dari segi prosedur dan keselamatan Jeneral." Aisyah tahu kesetiaan Firdaus. Tetapi dia menggeling. Dia berjalan ke tingkap, memandang pemandangan bandar Kuala Lumpur. Lampu-lampu berkelipan seperti hidupan. Di bawah cahaya itu, ramai orang tidur nyenyak kerana mempercayai tentera. Dia tidak boleh memaafkan mereka yang mengkhianati kepercayaan itu. "Sarjan Mejar, kalau kita hantar pasukan penyiasat rasmi, apa yang akan berlaku? Mereka akan musnahkan semua bukti dan menyambut kita dengan keadaan yang sudah dimanipulasi dengan sempurna." Firdaus terpaksa bersetuju. Betul. Kamal dan Daud memang jenis begitu. Mereka licik seperti ular. Kita hanya akan nampak bot pendaratan yang sudah dikilatkan. Kita akan pulang tangan kosong. Laporan ini lulus. Dan akhirnya askar-askar kita akan dihantar ke laut maut. Aisyah memusingkan badannya menghadap Firdaus. Matanya bukan lagi mata seorang jeneral. Itu adalah mata pemangsa yang memburu mangsa. "Saya perlu serang titik lemah mereka bila mereka paling leka. Biar mereka anggap saya cuma seekor lalat yang mengganggu. Barulah saya boleh nampak wajah sebenar mereka. Saya perlu lihat retakan itu dengan mata sendiri dan sentuh besi murah itu dengan tangan sendiri baru saya puas hati." Firdaus tidak boleh berkata apa-apa lagi. Dia menunduk hormat. Arahan diterima. Aisyah mengangguk puas. Dia menanggalkan pangkat Lieutenant Jeneral yang berat dari bahunya tanpa ragu-ragu. Dengan bunyi klik, simbol kuasa dan kehormatannya jatuh ke atas meja sejuk. Kemudian dia membuka butang pakaian seragam jeneralnya satu persatu. Dia menyarung pakaian tempoh lusuh tanpa pangkat yang dibawa Firdaus. Pakaian itu berbau hapak matahari, peluh dan debu tanah. Apabila dia memakai pakaian itu, aura Dewi Keadilan yang menguasai bilik itu hilang serta-merta. Di situ hanya berdiri seorang anggota logistik bernama Prebet Aminah yang kelihatan letih dan tanpa nama. Dia menyanggur rambutnya ke dalam berit dan menyapu sedikit krem samaran di wajah. Transformasi yang sempurna.
Mulai saat saya keluar dari sini, saya bukan lagi Lieutenant Jeneral Aisyah. Saya adalah Aminah, pegawai kerani dari Markas Logistik Tentera Darat. Saya cuma dihantar untuk menyemak silang senarai inventori sempena latihan bersama dengan Marin. Faham. Saya akan ubah semua dokumen sebagai Puan Aminah serta-merta. Jangan beritahu sesiapa di markas tentang keberadaan saya selagi saya tak beri isyarat. Jika tiada khabar dalam 24 jam, gerakkan pasukan penyiasat khas dan aktifkan protokol keadilan. Utamakan keselamatan saya dan bukti. Faham. Suara Firdaus sedikit bergetar. Dia tahu maksud protokol keadilan. Itu adalah langkah terakhir yang menterbalikkan segala-galanya jika komander hilang atau mati. Aisyah menggantung tag nama besinya bersama satu kepingan logam nipis tajam di lehernya. Insurans terakhir untuk kecemasan. Dia memikul beg dufil dan berjalan keluar tanpa ragu. Jaga tempat ini. Itu sahaja pesanan terakhirnya sebelum dia hilang dalam kegelapan. Lieutenant Jeneral Aisyah tiada di situ. Hanya ada askar tanpa nama, Aminah, yang menuju ke jantung rasuah. Trak tentera lama yang membawa Aisyah berhenti dengan kasar. Sebaik sahaja enjin dimatikan, dia melompat turun dari tempat duduk penumpang. Udara kem latihan mesin menusuk ke dalam paru-parunya. Baunya berbeza dari bandar. Bau garam laut yang melekit, debu pasir yang naik wap di bawah matahari terik, dan bau diesel bercampur peluh. But tentatannya berbunyi krop-krap memijak pasir kering. Di hadapannya terbentang pantai yang luas. Naga Laut 7, bot pendaratan berkelajuan tinggi yang baru, berlabuh berbaris seperti raksasa besi yang sedang menerima tabik hormat. Kelihatan hebat seperti dalam laporan. Tetapi mata Aisyah menembusi lapisan luaran itu. Dia melihat kemasan kimpalan yang tidak rapi dan mendengar bunyi duem yang tumpul setiap kali ombak memukul badan kapal. Ia bukan bunyi besi yang padu. Ia bunyi kosong, seperti besi yang sakit. Kawasan itu dikuasai sepenuhnya oleh Marin. Anggota-anggota berit ungu dengan tag nama merah bergerak pantas mengikut arahan. Kulit mereka gelap terbakar matahari, penuh dengan kebanggaan liar yang jarang dilihat pada askar darat biasa. Suasana permusuhan terhadap orang luar sangat tebal. Aisyah membetulkan beg dufilnya dan berjalan menuju ke kawasan bot. Kehadirannya yang memakai celuring tentera darat, digital camu hijau, sangat menonjol di tengah-tengah lautan celuring Marin. Bisik-bisik kedengaran. Tu apa tu? Tentera darat kan? Tak ada pangkat. Budak baru ke? Apa perempuan buat kat sini? Datang berkelah ke? Aisyah tidak peduli. Dia sampai di pintu masuk kawasan bot apabila seorang lieutenant muda Marin menghalang jalannya. Wajahnya masih muda, tetapi penuh keangkuhan. Nyatakan identiti dan tujuan. Aisyah menghulurkan surat perintah yang renyuk. Dia sengaja serakkan suaranya. Pegawai kerani Markas Logistik Tentera Darat, Aminah. Dihantar untuk semakan silang senarai bekalan latihan bersama. Lieutenant muda itu melihat surat itu dengan pandangan menghina. Semakan silang? Benda ni selalunya pakai sistem J. Tentera darat masih pakai cara kuno ke? Arahan pihak atasan. Perlu pengesahan fizikal, jawab Aisyah datar. Atasan? Atasan belah mana? Tiba-tiba, suara garau yang menggegarkan tanah kedengaran dari belakang. Bisinglah. Apa hal ni? Anggota Marin membelah laluan seperti laut merah. Kolonel Kamal melangkah masuk. Wajahnya hitam terbakar, leher tebal, bahu lebar. Auranya penuh dengan kesombongan. Dia berhenti di hadapan Aisyah, memandangnya dari atas ke bawah seperti melihat lembu di pasar. Terangkan.
Apa betina darat ni buat kat sini? Leftenan muda itu membungkuk cemas. Tuan, kerani dari darat. Nak periksa bekalan. Kamal ketawa mengejek. Periksa bekalan? Orang yang duduk ofis pusing pentahu, apa sampai datang merempak kat sini? Kau tahu ni tempat apa? Suaranya sangat kuat. Anggota marin lain mula mengekik ketawa. Aisyah memandang Kamal dengan tenang. Saya Aminah dari markas logistik. Mengikut prosedur. Diam. Kamal menempik. Dia mendekatkan wajahnya ke wajah Aisyah. Ini wilayah marin. Bukan tempat main askar-askar macam korang tentera darat. Ombak tu apa? Air masin tu bisa macam mana? Korang tak tahu apa-apa? Berani jejak kaki kat tanah suci kami? Dia menunjal bahu Aisyah dengan kuat. Lagi-lagi perempuan. Entah-entah beza lipstik dengan peluru pun tak tahu. Berambus. Aisyah tidak berganjak sedikit pun kakinya seperti akar pokok tua. Tuan pasti dah baca surat perintah. Saya jalankan tugas. Kalau tak beri kerjasama, saya terpaksa lapor pada pihak atasan mengikut peraturan. Perkataan atasan membuat kening Kamal berkedut. Baginya atasan adalah Jeneral Daud, dan Daud mahu semuanya bersih. Ketenangan wanita tanpa pangkat ini mengganggunya. Kamal mendengus dan berundur setapak. Dia menjerit kepada anak buahnya dengan gaya berlebihan. Dengar semua. Tuan Puteri dari darat ni nak periksa peralatan kita. Entah apa salah kita sampai kena layan tetamu agung ni. Ejekan meletus lagi. Kamal memandang Aisyah dengan mata jahat. Baik. Nak periksa sangat kan? Aku bagi. Tengok berapa lama kau boleh tahan bawah matahari ni. Mula dengan bot tu. Periksa teliti. Jangan tinggal habuk pun. Faham, Puan Kerani? Itu bukan kebenaran. Itu cabaran jahat. Aisyah tidak menjawab. Dia berjalan melepasi Kamal menuju ke bot. Aisyah berdiri di hadapan badan kapal Naga Laut 7 yang pertama. Matahari membakar besi kelabu itu sehingga wap panas naik. Dia mengeluarkan alat kecil dari begnya. Kelihatan seperti multitul biasa, tetapi ia adalah pengesan ultrasonik canggih. Kamal memerhati dengan tangan bersilang, tersenyum sinis. Aisyah menyentuh badan kapal. Dia merasakan sesuatu yang asing di bawah permukaan besi itu. Dia menghidupkan pengesan. Weiing. Cahaya biru keluar. Dia menggerakkan alat itu di permukaan. Di skrin jam tangannya, graf stabil bertukar merah dan bergoncang. Bibip-bibip. Jumpa. Retakan mikro. Besi ini sudah sakit. Jika bergerak laju, kapal ini akan patah dua. Dia mengeluarkan kapur putih khas dan menanda X di tempat retakan. 1, 2, 3. Kapal itu mula dipenuhi tanda X putih. Senyuman di wajah anggota marin mula pudar. Mereka sedar ada sesuatu yang tidak kena. Wanita ini seperti doktor bedah yang mencari tumor. Wajah Kamal berubah tegang. Peluh dingin mula menitik. Dia menjerit, "Woi, apa kau buat kunteng harta kerajaan tu?" Aisyah tidak peduli. Dia membuka penutup enjin. Bau minyak dan haba panas menyembur keluar. Dia masuk ke dalam ruang enjin yang sempit. Di situ, dia melihat muncung penyuntik bahan api. Sepatutnya buatan Jerman, tapi ini barang tiruan murah tanpa cup. Dia mengimbas dengan jam tangannya. Analisis, alloy grade rendah, ketahanan 30%, risiko meletup tinggi. Dia merakam semuanya. Pam penyejuk, ombuh, rod penyambung,
Semuanya barang tiruan. Ini jenayah. Seseorang telah mencuri baja pertahanan dan menggadaikan nyawa askar. Aisyah keluar dari ruang enjin, berminyak dan berpeluh. Suasana pantai sunyi sepi. Kamal meluru ke arahnya. Suaranya bergetar menahan marah dan takut. Kau buat apa kat dalam tu? Apa kau nampak? Aisyah mencampak sarung tangan berminyak ke tanah. Dah periksa. Apa yang kau periksa? Aisyah mengangkat jam tangannya, menunjukkan senarai fail merah. Tuan nak sahkan sendiri? Peta retakan mikro, analisis komponen enjin, senarai barang tak ikut spesifikasi. Saya dah rekod semuanya dengan terperinci. Wajah Kamal pucat lesi. Wanita ini tahu segala-galanya. Rahsia besar mereka terbongkar dalam beberapa jam sahaja. Jika bukti ini sampai ke atas, dia dan Jeneral Daud akan habis. Ketakutan melumpuhkan kewarasannya. Dia mesti halang wanita ini. Aisyah berpaling ke bot seterusnya. Sekarang saya periksa bot kedua. Ayat itu memutuskan tali kewarasan Kamal. Matanya menjadi merah. Dia bukan lagi kolonel, tapi binatang yang terdesak. Betina ni memang nak mampus. Dia menempik kepada anak buahnya. Tunggu apa lagi? Tangkap betina tu. Bukti dalam jam tu. Hancurkan. Jangan bagi dia keluar hidup-hidup. Askar-askar marin teragak-agak. Menyerang askar wanita dari pasukan sahabat? Tapi ugutan Kamal berkesan. Dua orang askar paling sasar meluru ke arah Aisyah. Mereka memulas lengan Aisyah. Kerak. Sakit di bahu, tapi Aisyah tidak menjerit. Dia dijatuhkan ke atas pasir, mukanya tersembam. Pasir masin masuk ke mulut. Kamal berdiri di hadapannya, tersenyum kejam. Dia melihat baldi berisi hasil laut yang dikutip askar tadi. Seekor sotong gurita besar sedang menggeliat. Idea syaitan muncul di kepalanya. Dia mencekak sotong itu. Kau suka sangat inspektion hasil laut kan? Nah, rasa hidangan istimewa marin ni. Dia menjambak rambut Aisyah, mendongakkan kepalanya dan menyumbat sotong hidup itu ke muka dan mulut Aisyah. Lendeh, bau hanyir, sesak nafas. Kaki sotong melekat di muka, menyedut kulit. Aisyah tidak boleh bernafas. Tetapi otaknya menjadi dingin. Latihan sedaidel dan siksaan air dulu jauh lebih teruk dari ini. Dia menahan nafas, menganalisis kedudukan Kamal dan askar yang memegangnya. Kamal ketawa gila. Tengok. Ini nasib sesiapa yang lawan marin. Tepat ketika Kamal leka dengan kemenangannya, mata Aisyah terbuka luas. Puff. Dia menghembus nafas kuat dari diafragma, meluahkan sotong itu seperti peluru tepat ke muka Kamal. Lendeh dan dah kuat sotong menutupi mata dan hidung Kamal. Ark. Apa ni? Kamal terkapai-kapai. Peluang. Aisyah memusingkan badannya, menggunakan teknik Aikido. Dia meminjam tenaga askar di kiri, memulas pergelangan tangannya. Kerak. Askar itu menjerit, tangannya patah. Aisyah menyiku ulu hatinya. Buk. Askar itu rebah berbuih mulut. Askar kanan terpinga-pinga. Aisyah melakukan sepakan sapuan ketumit, Achilles, kemudian bangkit dan menampar dagunya dari bawah dengan tapak tangan. Perak. Rahang pecah. Askar itu tumbang seperti pokok balak. Semuanya berlaku dalam satu saat. Dua marin sasar tewas di tangan kerani wanita. Aisyah berdiri, mengesap pasir dan darah di bibir. Matanya bersinar menakutkan.
Dia berjalan perlahan ke arah Kamal yang baru berjaya membuang sotong dari mukanya. Kamal berundur ketakutan. Kau siapa sebenarnya? Aisyah berhenti. Dia menyeluk saku, mengeluarkan kad pengenalan tentera. Cahaya matahari memantulkan kilauan 3 bintang perak di atas kad itu. Suaranya bergema seperti halilintar. Kolonel Kamal, kamu baru saja menyerang pegawai atasan kamu. Mata Kamal terbeliak melihat kad itu. Lieutenant Jeneral Aisyah, Dewi Keadilan Markas Angkatan Tentera. J. General. Kamal jatuh terduduk. Lututnya cair. Dunia gelap gelita. Aisyah mengeluarkan radio. Sarjan Meja Firdaus. Dengar? Dengar, General. Aktifkan protokol keadilan. Hantar pasukan siasatan khas dan polis tentera ke Zon A1 serta-merta. Tangkap Kolonel Kamal dan konconya. Kebenaran menembak diberikan jika melawan. Ayat kebenaran menembak membunuh jiwa Kamal. Semuanya tamat. Aisyah berpaling kepada ratusan askar marin yang terpaku. Dengar sini, perwira marin. Saya Lieutenant Jeneral Aisyah. Saya datang untuk bongkar kebenaran tentang bot ini. Benda ni bukan bot canggih, tapi keranda besi. Mereka curi duit rakyat dan jual nyawa kamu. Kebenaran itu membakar semangat askar. Kemarahan meletus. Tiba-tiba, bunyi duem-duem-duem. Helikopter Kobra berlegar rendah. Kereta perisai polis tentera muncul di Bukit Pasir, mengepung pantai. Pasukan elit turun dari kenderaan. Pasukan pengadilan telah tiba. Berita tersebar seperti api. Tetapi di pejabat Brigadir Jeneral Daud, dia tenang menulis kaligrafi. Telefon berbunyi. Jeneral, Kamal dah kena tangkap. Jeneral Aisyah sendiri turun padang. Daud tersenyum sinis. Jangan panik. Hubungi wartawan. Pusing cerita. Tajuk, Jeneral Darat ceroboh kawasan marin. Serang pegawai. Jadikan ini isu pergaduhan antara ketumbaan darat di Ismarin. Jadikan Aisyah nampak gila kuasa. Perang media bermula. Aisyah diserang dari segenap sudut. Netizen mengecamnya. Perempuan gila kuasa. Langgar prosedur. Daud membuat sidang media. Berlakon sedih. Saya cadangkan jawatan kuasa bebas ditubuhkan. Taktik melengah masa. Aisyah keseorangan di markas sementara. Tetapi dia ada kad terakhir. Dewan Kementerian Pertahanan, Kuala Lumpur. Sesi pendengaran tertutup, tapi dihadiri media jemputan Daud. Aisyah duduk diam di kerusi pesalah. Daud di kandang saksi, berucap penuh emosi tentang maruah marin yang tercalar. Saya cadangkan siasatan adil, kata Daud, tersenyum kemenangan. Tiba-tiba, bunyi dium-dium-dium. Lantai bergegar. Pintu dewan pecah terbuka. Masuklah 1,000 orang askar marin, berdebu dan berpeluh terus dari medan latihan. Mereka bukan merusuh. Mereka berbaris masuk dengan disiplin. Mereka meletakkan bukti di hadapan Daud. Tang. Tang. Kepingan besi bot yang retak, piston enjin murah, alat ganti palsu. Seorang lieutenant muda yang tadi menghalang Aisyah di pantai, melangkah ke depan. Lapor. Kami, anggota marin, enggan ikut komander yang gadai nyawa kami demi perut sendiri. Kami percayakan Jeneral Aisyah. 1,000 askar memberi tabik hormat serentak kepada Aisyah. Hormat Panglima. Gegaran suara itu meruntuhkan ego Daud. Wajahnya pucat. Polis tentera masuk,
menangkap Daud serta-merta atas tuduhan pengkhianatan. Mahkamah Tentera menjatuhkan hukuman. Daud, penjara seumur hidup. Kamal, 30 tahun. Aisyah pula menolak kenaikan pangkat. Sebaliknya meminta untuk mengetuai pemeriksaan semula semua peralatan bersama askar bawahan. Kisah kedua. Neraka Monsun di Kem 99. Suara narator. Sebelum kita teruskan ke kisah seterusnya, sila tekan butang suka dan langgan. Suasana di Dewan Makan Gegasi Kem Regimen 99 tegang. Hanya bunyi pukulan dan erangan kesakitan kedengaran. Prebet Zulaikha, Lieutenant Jeneral Zulaikha dalam penyamaran, melutut di lantai simen yang sejuk. Tulang keringnya sakit akibat disepak but tentera. Di hadapannya, Kolonel Hashim berdiri angkuh, menghembuskan asap cerut hadana mahal ke muka Zulaikha. Sakit? Kau tikus kecil berani lawan aku? Hujung cerut itu membara merah. Mari kita undur masa 72 jam. Zulaikha menyusup masuk sebagai rekrut baru semasa musim tengkujuh melanda hutan belantara Gerik. Hujan lebat tanpa henti, angin kencang, dan suhu menjunam pada waktu malam. Kem itu seperti neraka basah. Di Berik, askar-askar menggigil kesejukan dalam pakaian lembap. Generator pemanas dan pengering rosak. Jangan haraplah, kata seorang koperal muda yang bibirnya biru kesejukan. Minyak diesel dah seminggu tak sampai. Tak sampai? Mustahil, tanya Zulaikha. Bukan tak sampai. Lori minyak masuk, tapi keluar balik ikut pintu belakang. Ada orang jual. Duit masuk poket orang atasan. Keesokan harinya, di Dewan Makan. Makanan menjijikkan. Nasi basi yang keras dan sejuk, sup tauge cair macam air longkang. Ikan goreng yang busuk. Tetapi di beranda tingkat atas bangunan markas yang menghadap Dewan Makan, Kolonel Hashim berdiri dengan kot tebal, memegang gelas minuman mahal dan cerut. Bau daging panggang wagyu yang dimasak di atas beranda itu menusuk hidung 1000 askar yang kelaparan di bawah. Hashim memandang mereka seperti monyet di zoo. Malam sebelumnya, Zulaikha telah menyelong kartong sampah Banglo Hashim. Dia menemui botol arak mahal dan risit pembelian cerut serta daging wagyu bernilai ribuan ringgit menggunakan tabung kebajikan anggota. Dia juga terdengar perbualan telefon Hashim dengan Meja Jeneral Othman, Panglima Didishin. Jangan risau Tuan Jeneral, budak-budak ni macam lembu. Bagi makan sisa pun mereka bersyukur. Duit minyak tu saya dah masukkan dalam akaun Tuan 30%. Zulaikha meremukan puntung cerut yang dibuang Hashim. Tunggu kau. Kembali ke masa kini. Hashim turun ke Dewan Makan untuk memeriksa. Dia melihat Zulaikha makan dengan tenang walaupun dia cuba memprovokasi. Hui, sedap makan sampah? Zulaikha bangun. Ini bukan makanan, Tuan. Ini sisa. Duit minyak dijual untuk beli daging tuan tu. Hashim mengamuk. Dia menyepak dulang makanan Zulaikha dan memijak kakinya. Kemudian dia ingin menyucuk dahi Zulaikha dengan cerut baranya. Aku ajar kau hormat. Zulaikha menangkap tangan Hashim. Cengkaman besi. Api rukuk bukan macam tu cara padamnya, bisik Zulaikha. Dengan teknik krazimaga, dia mematahkan pergelangan tangan Hashim dan menyiku sendi sikunya. Kerak. Hashim menjerit, lengannya terkulai layu. Polis tentera, Produs, meluru masuk, mengacukan senjata. Jangan bergerak. Zulaikha tenang. Turunkan senjata. Jangan sentuh saya. Saya sendiri akan buang sampah ni. Tiba-tiba, Meja Jeneral Othman tiba dengan kondoi. Dia masuk dengan angkuh. Melihat Hashim terbaring, dia berang. Siapa buat ni?
Tangkap betina tu. Dia meluru ke arah Zulaikha, ingin mencekak lehernya. Tetapi apabila dia melihat mata Zulaikha, dia terpaku. Mata itu. 15 tahun lalu, di kem latihan Komando Paskal Garis Miring JJK, ada seorang jurulatih wanita digelar Ula Kapak. Dia adalah mimpi ngeri semua pelatih, termasuk Othman masa muda. Othman. Dah besar panjang kau ya. Dulu merangkak dalam lumpur, sekarang dah jadi tuan besar? Suara itu. Othman menggigil. Di matanya, pangkat perebet Zulaikha bertukar menjadi bayangan 3 bintang. Puan. Puan Panglima? Othman jatuh melutut, mukanya pucat. Ampunkan saya, Puan. Hashim ternganga. Panglima? Zulaikha membuka butang baju luarannya yang kotor, mendedahkan t-shirt taktikal dan mengeluarkan berit serta tik pangkat jeneral dari poket. Dia melekatkannya di dada. Lieutenant Jeneral Zulaikha. Semua terdiam. Zulaikha mengambil cerut Hashim yang masih menyala di lantai. Dia menyedut nafas padanya supaya baranya marak. Hashim. Kau suka tanda orang dengan api, kan? Dia menekan bara cerut itu ke dahi Hashim. TSSS. Hashim meraung. Tanda parut kekal. Zulaikha menyerit kedua-dua penyangga itu ke padang kawat. Semua anggota keluar. 1000 askar berbaris. Zulaikha memainkan rakaman suara pengakuan rasuah mereka melalui pembesar suara. Askar ni macam lembu. Bagi makan si saji, suara Othman bergema. Kemarahan askar memuncak. Zulaikha bertanya, kamu nak hukum mereka ikut undang-undang atau kamu sendiri nak adili? Kami adili. Laung 1000 askar. Mereka meluru ke depan. Dalam ketakutan, Hashim dan Othman cuba melawan. Hashim mengeluarkan pisau komando, Othman mengeluarkan pistol. Mati kau. Zulaikha mengelak peluru Othman dengan gerakan kilat, menumbuk halkumnya. Kemudian dia mematahkan tangan Hashim yang memegang pisau dan menghempasnya ke tanah. Gedebuk. Dalam masa 30 saat, 2 pegawai tinggi itu tewas. Zulaikha memanggil askar. Siapa yang pernah kesejukan sebab tiada minyak, bangun. Semua bangun. Siapa pernah lapar sebab makanan dicuri, bangun. Semua bangun. Angkat tangan kanan kamu. 1000 tangan diangkat, membentuk hutan penghakiman. Zulaikha merentak pangkat di bahu Hashim dan Othman. Kerak. Kain baju koyak. Mulai hari ini, kamu bukan askar. Kamu cuma parasit. Prodos menyeret mereka ke dalam trak penjara sambil diludah oleh askar-askar yang berbaris kiri kanan. Zulaikha mengarahkan tukang masak membuka gudang rahsia Hashim. Daging wagyu, udang galah, beras wangi, semuanya dimasak hari itu. Kenduri besar di dewan makan. Askar makan sambil menangis. Zulaikha duduk makan bersama perebet muda, berkongsi daging di pinggannya. Parut di dahinya masih merah, tetapi dia tersenyum. Makanlah. Anjing pun tak ganggu orang tengah makan. Di luar, hujan monsun masih turun, tetapi di dalam, hati 1000 perwira itu hangat terbakar dengan harapan baru.